Ya Allah, keluarga ini terlalu berharga dalam hidup kami, Ya Allah. Di sinilah tempat kami pulang ketika penat. Di sinilah tempat kami berkongsi ketawa, air mata dan perjalanan hidup yang penuh ujian. Tetapi kadang-kadang kerana terlalu lama hidup bersama, hati manusia mula terlupa bagaimana mahu menghargai antara satu sama lain dengan kasih sayang yang Engkau redai. Ya Allah, jangan biarkan rumah kami dipenuhi pertengkaran, kata-kata kasar dan hati yang saling terluka. Jangan biarkan syaitan merosakkan hubungan kami sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kasih sayang dalam keluarga ini menjadi semakin dingin dan jauh. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ketika kami bercakap sesama keluarga. Ajarkan kami untuk saling memahami walaupun tidak semua perkara mampu dijelaskan dengan kata-kata. Dan ajarkan kami untuk saling memaafkan walaupun hati pernah terluka kerana kelemahan dan kesilapan sesama sendiri. Ya Allah, kadang-kadang manusia terlalu sibuk mencari kasih sayang di luar, sedangkan keluarga sendiri sedang dahagakan perhatian dan kelembutan. Ada ibu ayah yang hanya mahu anak-anak bertanya khabar. Ada pasangan yang cuma mahu dihargai. Dan ada anak-anak yang cuma mahu dipeluk dengan kasih sayang daripada keluarga mereka. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah kami tempat yang penuh ketenangan dan rahmat. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang bila duduk bersama, hati terasa damai. Bila berbicara, lidah dipenuhi kelembutan. Dan bila berlaku salah faham, hati cepat kembali kepada kasih sayang dan kemaafan. Ya Allah, buangkanlah daripada hati kami rasa ego, dendam dan kebencian sesama sendiri. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan hubungan yang telah Engkau bina dengan penuh rahmat. Dan jangan biarkan kami menyesal suatu hari nanti kerana gagal menghargai insan yang paling dekat dalam hidup kami sendiri. Ya Allah, kalau ada ahli keluarga kami sedang terluka, maka sembuhkanlah hatinya. Kalau ada yang sedang menjauh, maka dekatkanlah kembali dengan kasih sayang. Dan kalau ada hati yang sudah lama tidak bertegur sapa, maka satukanlah semula dengan rahmat dan keselamatan daripada-Mu. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saling mencintai kerana-Mu. Keluarga yang saling membawa menuju ke syurga Firdaus-Mu. Dan keluarga yang akan Engkau himpunkan kembali di syurga Firdaus dalam kasih sayang yang tidak pernah berakhir. Ya Rahman, angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu, Ya Allah. La ilaha illallah.